Nak umumkan kemasukan yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Rafi'i Abdul Malik, bekas Exco Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus, bekas Adun Ampangan. Kita persilakan ke depan yang bahagia Datuk. Dia orang hebat. Dan bekas pengurusi PKR Negeri Sembilan. Ya, inilah tokohnya. Yang pertama, sekejap lagi akan menyerahkan borang kepada Yang Berhormat Datuk Siti Malam Presiden. Yang kedua, izinkan saya mengumumkan kepulangan kembali Yang Berbahagia Dr. Rosli Yaakob, bekas pengurusi Parti Amanah Negeri Sembilan dan bekas pesuruh jaya PAS Negeri Sembilan. Dipersilakan mengambil tempat di hadapan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini kejutan. Saya ingin mengumumkan kemasukan Yang Berbahagia Datuk Muhammad Zaid Ibrahim, bekas Menteri Undang-Undang Malaysia, bekas Ahli Parlimen Kota Baru Kelantan, satu-satunya wakil rakyat Parlimen yang boleh memecah kerusi Parlimen Kota Baru sejak daripada tahun 90 sehingga sekarang ni. Satu-satunya pada tahun 2004. Yang keempat, saya mengumumkan penyertaan Yang Berbahagia Dr. Mat Nizam Baharom. Inilah orangnya. Beliau adalah bekas pengurusi Kelab UMNO Manchester, United Kingdom, England. Dipersilakan ke hadapan. Yang kelima, saya mengumumkan kemasukan Datuk Town Planner Haji Lokman Umar, bekas pengarah perancang bandar Majlis Perbandaran Seremban dan juga bekas CEO Perbadanan Kampung Baru Kuala Lumpur. Dipersilakan Datuk, dipersilakan ke hadapan sebagai penghargaan kita. Seterusnya yang keenam, saya mengumumkan kemasukan Yang Berbahagia Profesor Dr. Muhammad Nasir Ibrahim, bekas Ketua Pengarah Filem Malaysia FINAS dan juga bekas Naib Rektor Aswara Akademik Seni di Malaysia. Seterusnya yang ketujuh, saya nak perkenalkan mengisikan kemasukan Yang Berbahagia Haji Anas Iman bin Sudin. Inilah orangnya, pengurusi NGO Bara Malaysia. Silakan ke depan, Tuan Haji. Ya. Dan saya juga ingin mengumumkan kemasukan saudara Saiful Azli Saiful Rizwan, bekas Naib Ketua Pemuda UMNO Padang Serai, Kedah. Ya, itulah orangnya. Silakan ke depan. Seterusnya saya nak mengumumkan kemasukan Yang Berbahagia Datuk Haji Ahmad Tarmizi Haji Musa, bekas pegawai pendidikan daerah di Negeri Kelantan dan juga bekas Setiausaha UMNO bahagian Ketereh. Silakan Datuk. Silakan Datuk. Bawa kursi pun tak bawa Datuk. Inilah PAS. Ya. Seterusnya, saya nak mengumumkan kemasukan saudara Mustafa Shah, bekas Exco Pemuda UMNO Malaysia, akan menyertai kita pada hari ini. Dipersilakan. Seterusnya, saya nak mengumumkan kemasukan Yang Berbahagia Datuk Hamidah binti Osman, bekas Exco UMNO, Exco Kerajaan UMNO Negeri Perak, yang juga bekas Ketua Penerangan Wanita UMNO Malaysia dan bekas Naib Presiden
bersatu. Seterusnya, saya nak mengumumkan ini selebriti yang berbahagia, Datuk Mukarrabin Mukhtaruddin, bekas Exco Pemuda UMNO Malaysia, mantan ataupun pendaki Gunung Everest yang telah melakluki Gunung Everest pada tahun 2004, merupakan pendaki Everest termuda daripada Asia Tenggara. Dia telah naik pada 16 bulan Mei tahun 2004 pada jam 8.45 pagi waktu Nepal bersamaan 10.50 pagi waktu Malaysia. Bersama rakannya bernama Ahmad Ridwan Rozali, penuntut daripada UiTM, mereka menakluki Gunung Everest. Sekarang ini berada dalam bas. Dan yang terakhirnya, saya nak mengumumkan yang belum terakhir lagi. Banyak lagi. Yang berbahagia Saudara Rahimi Osman, mantan Setiausaha Sulit Datuk Seri Anwar Ibrahim, bersama PAS sekarang ini. Silakan Saudara Rahimi. Dan saya juga mengumumkan Saudara Muhammad Harfifi Muhammad Dahlan, bekas Exco Pemuda UMNO Malaysia dan juga bahagian TV Wangsa. Dan yang terakhir, saya nak mengumumkan sebenarnya telah menerima ataupun diluluskan keahliannya Saudara Haji Azlan Johar, bekas pemain bola sepak negara Malaysia dan juga Selangor. Dan beliau pada malam ini, tuan-tuan, terpaksa bergegas balik ke RTM kerana beliau merupakan pengulas sukan, akan mengulas pertandingan Piala Dunia pada malam ini antara Brazil dengan Mexico. Brazil ranking nombor 6, Mexico ranking nombor 7. Akan main pukul 6 pagi esok, pukul 2. Morocco, minta maaf, Morocco Maghribi, Brazil lawan Morocco. Brazil nombor 6 ranking, Morocco nombor 7. Pukul 6 pagi esok. Tapi pukul 2 dia telah ke udara untuk mengulas pertandingan bola sepak ini. Jadi tuan-tuan, inilah antara rakan-rakan baru yang akan menyertai PAS, yang akan bersama dengan perjuangan PAS. Yang saya nak sebutkan juga sebagai catatan, Haji Azlan telah diterima menjadi ahli PAS pada 13 Julai tahun 2025, tapi CJ masih ada dengan saya, Akad pun ada dengan saya. Dan yang terbaru, mesyuarat PAS pusat yang terbaru 8 bulan Jun baru-baru ini, yang berbahagia Datuk Muhammad Mukarrabin menjadi ahli dengan nombor keahliannya 1,339,538. Itulah keahlian yang terbaru, antara yang terbaru 8 bulan Jun yang lalu. Jadi yang akan menerima ataupun yang akan menyerahkan borang pada hari ini adalah mereka yang menjadi ahli PAS yang bernombor 1 juta ke atas. Itulah kedudukan PAS pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada PAS Negeri Sembilan, PAS Remban, dan kita mengucapkan ahlan wa sahlan kepada rakan-rakan kita dengan 3 kali petikkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar.